Korang yang ke atas ni pernah dengar tak istilah bola sepak? Pertahanan terbaik ialah menjaringkan gol. Maksudnya bila kau skor lebih banyak daripada bolos kau tetap akan menang. Biarlah kau kalah dalam tomahan terhadap kerajaan, tapi bila kau skor dalam kebajikan rakyat lebih banyak dari tomahan pembangkang, rakyat akan buka mata. Kau akan menang. Kalau kau sibuk bertahan tapi lupa nak jaringkan gol, kesilapan di bahagian pertahanan boleh terjadi bila-bila masa. Itu nak kena ajar aku. Kerajaan sekarang nampak macam terlalu defensif tau. Serang dulu, cerita kemudian. Tapi itu silap besar kawan. Kalau kau nak rakyat percayakan kerajaan, kau kena tunjuk. Bukan hanya cakap je. Tunjuk dalam bentuk info jelas, manfaat nyata, testimoni rakyat, data mudah faham. Kan? Kalau tak, rakyat fikir kerajaan cuma pandai bercakap, bukan buat. Dan bila rakyat rasa macam tu, mereka mula tolak jauh. Rakyat pun penat. Rakyat penat lah tengok permainan korang semua ke atas ni. Tak kira lah pembangkang ke ataupun kerajaan ke. Penat tengok drama politik, penat dengar janji, penat ikut media sosial gaduh sana sini. Penat-penat pun ikut juga kan. Tapi rakyat tak minta politik panas. Sesungguhnya rakyat tak minta politik panas. Rakyat nak perut kenyang, nak kehidupan senang, nak kehidupan selesa, nak jalan raya selamat, air ada, elektrik ada. Tapi bila semuanya berpolitik, orang akan rasa ditipu. Okey, jadi lepas ni pastikan setiap pelancaran program sertakan infografik mudah faham, siapa layak, bila, di mana mohon, hubungan telefon, kan, ada program-program apa benda semua, kan. Perdana Menteri dan pemimpin besar guna setiap ucapan untuk highlight 1-2 program, bukan hanya untuk politik dan serangan saja. Guna penyokong sebagai ejen komunikasi positif. Dorong mereka untuk share manfaat, testimoni dan segala-galanya, bukannya debat politik saja. Wujudkan transparansi dan laporan berkala supaya rakyat nampak hasil dia, bukan sekadar janji. Lepas tu fokus kepada kerja dan hasil lebih daripada naratif dan serangan. Mungkin ada yang memang dah dibuat, baguslah kan, dan perkasakanlah lagi ya. Kalau semua ni dibuat, bukan saja program ni sampai kepada rakyat, tapi kepercayaan pun akan naik.